Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Salam Ramadan yang ke-20. Kita dah puasa 20 hari. Hari ini 21 bulan. Hari ini saya nak share resepi ni sebab ramai yang request, ramai yang komen nak minta resepi siakap steam lemon yang macam dekat kedai. Pertama sekali kita kena ada ikan siakap. Kemudian dekat sini ada bawang putih jeruk 2 ulas. Kemudian kat sini tengok ada lemon, cili padi, cili merah, bawang putih, daun ketumbar. First, pertama sekali tengok sini. Kita kelar dulu. Ini kelar ini terpulang masing-masing nak macam mana ya, potong dia. Keranjung kat sini. Sekarang kita masuk. Kalau dekat kedai kebanyakan orang buat siakap steam dia gunakan rebus. Nanti mesti ada yang komen ni bukan steam, ini rebus. Dekat kedai tom yum memang guna rebus. Sebab apa? Kita nak cepat. Nak cepat lagi senang. Kalau kita steam, kalau kukus boleh juga. Tapi lambat sikit lah. Memerlukan lama sikit masa. Macam ni kita rebus sekejap saja. Lebih kurang dalam 10 minit dah siap. Boleh kita angkat ikan ni. Kalau kita kukus memang lambat, masa memang lama, habis masa. Sebab kita nak cepatkan dekat kedai. Nanti ada orang petikaikan nanti tu. Ini bukan steam, ini rebus. Memang ini rebus, tapi kita guna, dia rasa lebih kurang je tau. Lebih kurang, tak ada minyak, tanpa minyak je semua. Kita guna rebus, bukan steam. Nanti mesti ada orang petikaikan nanti tu. Kalau korang ikut, tak ikut pun tak ada masalah. Tapi ini cara saya lah. Kalau dekat kedai kita buat cara macam ni. Kalau nak sedap, nak macam kat kedai, kena rebus macam ni. Kita tunggu sekejap ikan tu masak. Sambil tunggu ikan kita masak, sekarang kita nak kisar bahan-bahan dulu. Tengok sini. Buat cili besar, merah dalam, cili padi. Ada setengah orang dia tak kisar, dia guna apa? Dia cincang je, boleh juga, tak ada masalah. Terpulang masing-masing. Yang ni saya chopper lah. Bawang putih 15. Kemudian ni bawang putih jeruk dalam. Kemudian akar ketumbar. Sekarang kita chopper kasar. Bahan yang kita dah chopper. Sekarang kita masuk dalam mangkuk sini. Tengok sini. Sekarang kita nak perahkan limau kat sini. Lemon dia. Kita potong dulu lemon ni. Ni untuk satu ikan, kita guna satu biji lemon Lemon kita perah dulu. Ini macam Udah masak, tengok sini. Dah masak. Kita tutup api. Kemudian kita angkat. Sekarang kita nak buat kuah dia, tengok sini. Tips kita kalau buat ikan siakap steam, kalau nak sedap, air kena guna air rebusan dia punya rebusan ikan. Kita buang sikit dulu. Air tak perlu banyak, terlalu banyak sangat. Macam ni. Baru kita masukkan bahan-bahan yang kita dah sediakan tadi. Masuk je dalam. Kemudian kita buka api. Buka api. Kita tunggu dia masak jap. Ni steam ni. Menyala. Tapi tak pedas sangat sebab kita guna cili merah besar kan. Untuk proses ni. Gula. 3 sudu gula. Kemudian sini kicap sotong. 1, 2, 3. Ini saja proses dia. Kemudian kita masuk dalam. Kalau nak guna aji pun tak ada masalah. Boleh juga Ajinomoto.
Kita pulang masing-masing. Kita racing masing-masing Apabila dah masak, kita tutup. Kecil-kecilkan api dia. Kemudian baru kita masukkan akar ketumbar yang kita dah potong masuk dalam. Kemudian last sekali baru kita taruh sikit susu cair. Sikit je bagi dia putih-putih sikit warna dia. Okey, masuk dalam. Okey guys. Siap. Boleh kita hidang. Kita hidang. Oh, merah punya warna merah. Akhir sekali kita kena letak lemon sikit. Irisan lemon. Ini dia. Cakap stil lemon. Bau dia. Memang menyelerakan bau ni. Masam pedas. Cukup. Okay guys. Selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, komen. Dan selamat berbuka puasa. Dan selamat hari raya. Bye bye.